Hai, Assalamualaikum. Saya Hazraman Resources. Hari ni kita nak masak shell out. Tapi yang ni jenis original punya. Selalu kita buat telur masin. So kita ada ketam, kita ada lobster dengan udang galah. Yang ni bahan-bahan yang kita nak sediakan. So macam jagung, brokoli, lepas tu kita ada cili, kita ada cili besar tu kan. Yang ni dia punya sos lah, yang pati dia yang kita dah masak. So yang ni kita nak masak lebih kan. So sekarang ni kita nak buat yang lagi sedap punya. Mula-mula kita masuk ya bawang yang kita dah blend, bawang putih, serai apa semua kita dah masukkan ke dalam ni. Kita dah masak dulu. Kita masak dia dulu. Kita bagi dia pecah minyak dulu. So yang minyak tadi tu, yang colour gelap tu kita guna adalah minyak pas kita goreng udang, lobster. So sekarang ni kita tengok, kita hidupkan api dulu. Bagi dia pecah minyak dulu. So jangan lama tau guys, sebab kita dah parti ni dah memang tak perlu letak apa-apa dah. Cuma macam aku nak extrakan lagi. Okey, aku nak extrakan dia punya bawang, saya nak extrakan dia punya bahan-bahan ni. Jadi untuk memudahkan aku. Jadi kepada korang tak payah pening-pening, korang buka je, masuk terus dekat dalam tu. Okey, sebab kita mudahkan korang. Korang nak masak shell out boleh, nak masak ayam boleh, nak masak ikan boleh dan macam-macam lagi boleh. Nasi goreng pun boleh. Tapi memang sedap. So, ni adalah sos shell out yang original, kita letak full cream. So, full cream ni dia paling last. Tunggu sekejap lagi. Ni kita masukkan sambal dia. Kita masak untuk 50 orang. Okey? Yang ni kita masak untuk 50 orang. Yang ni parti dia sebenarnya dah boleh makan terus. Okey? Dah boleh makan terus. Tapi kita nak bagi dia panas. Bagi dia lagi sedap lagi. Sebab kalau makanan yang terlalu panas, memang sedap dia kebabum. Api kena kuat. Sebab kita dah masak parti dia kan. Sabar. Bagi dia sebati dulu ya guys. Yang ni dia kena sebati dulu, baru kita ni. Nampak? Color dia tu automatic terus cantik. Sebab yang ni kita dah masak siap-siap tau. Ni cara-cara dia kita nak masuk shell out yang paling sedap. Okey, cantik. So kita bagi dia ni dulu. Kita punya cili tu dia bagi dia lembek sikit. Sebab kita dah nak masuk ketam dengan masuk udang ni dah cukup senang dah. Bukit dia. Inilah hasilnya selepas kita berperang dekat dapur guys. Jadi guys, ni original punya yang ada butter. Kepada korang yang belum dapatkan lagi kita punya sos original shell out, korang boleh tengok dekat Aku Kuning Hazraman. Sebab itulah saya cakap korang kena try dan korang kena dapatkan shell out Hazraman Budak Aipul. Sekali rasa pasti nak lagi. Bagi siapa yang belum dapatkan sos shell out kita orang, sila dapatkan sekarang ya. Tekan beg kuning kat bawah ni, tengok ni. Apa kejadian dia ni. Ini yang sos original ya. Okey, kita ada juga salted egg dengan sos original kan. Tunggu apa lagi? Selagi ada stok dekat Bako Kuning, pergi dapatkan sebab kita punya sos memang selalu habis. So cepat apa lagi? Grab.